Kenapa perlu korban di bumi Afrika? Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun yang ke-16 Yayasan Amal Malaysia, Amal Korban melaksanakan korban di bumi Afrika. Antara negara Afrika yang kami laksanakan korban adalah Sudan, Chad, Cameroon, Burkina Faso, Ethiopia, Uganda, Nigeria, Kenya. Kenapa korban di bumi Afrika? Yang pertama, kerana harga binatang korban yang murah, yang memampukan dan menggalakkan rakyat Malaysia melaksanakan ibadah yang sangat dituntut. Yang kedua, kita juga menjana ekonomi kepada peternak-peternak di sana. Yang ketiga, yang paling penting adalah kerana umat Islam di sana sangat dhaif, sangat miskin, jurang perbezaan pendapatan mereka sangat tinggi. Betul, ada yang tidak mampu untuk makan daging dan mereka hanya dapat merasanya semasa Hari Raya Korban sahaja. Yang keempat adalah peluang untuk kita laksanakan program susulan, program sedekah. Hasil daripada lebihan pengurusan korban, kami salurkan kembali kepada komuniti setempat. Seperti program agihan baku makanan, sumbangan kepada fakir miskin, sumbangan kepada madrasah, sumbangan kepada anak-anak yatim. Korban tanda cinta. Dan program korban inilah merupakan manifestasi kecintaan kita kepada umat Islam yang dhaif di luar negara, khususnya di negara Afrika. Jom, tahun ini kita berdaftar korban bersama dengan Yayasan Amal Malaysia. 15 tahun telah pengalaman laksanakan korban di bumi Afrika dan telah 20 tahun kami pengalaman uruskan korban rakyat Malaysia dalam dan luar negara. Jangan lepaskan peluang untuk kita laksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekali lagi, ingat korban, ingat amal korban. Allahu Akbar.